Aku buat loan dulu, tapi aku tak buat loan down payment 20,000 sebagai rebate tu sebagai down payment tak. Aku buat dulu 10,000. Once bila loan dah approve, kereta 2025 tu ada, makanya kita ubah down payment kepada 20,000 ataupun mungkin juga yang 10,000 tu korang masuk dalam poket. Kereta kau dah lama, bila nak tukar lain. Kereta kau yang ada, bila nak datang trading. Nampak kat sana ada Civic 1, 2, berapa dah? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mana-mana yang korang nak cari sangat, Civic 2025 ada. Tapi dah jual. Mana-mana kalau korang tengok adanya stok 2025, biasalah aku pun boleh cakap. Saja nak bagi orang follow kan. Dia sini simple je. Contohlah sekarang aku cakap, okey, yang itu 2025. 2025 kena ambil sekarang, kena cepat masuk loan. Kena ingat, kalau ini stok 2025, loan approve, tiba-tiba kereta tak ada. Contoh, rebate 20,000 kan. Loan dah approve, tapi rupanya yang ada adalah 2026 saja. So bermakna kat sini, rebate tu contohlah 12,000. Mana korang nak cari 8,000 tu? Kalau korang ada duit, okey lah. Jadi kat sini simple je. Kalau betul ada stok 2025, senang saja. Aku buat loan dulu, tapi aku tak buat loan down payment 20,000 sebagai rebate tu sebagai down payment tak. Aku buat dulu 10,000. Once bila loan dah approve, kereta 2025 tu ada, makanya kita ubah down payment kepada 20,000 ataupun mungkin juga yang 10,000 tu korang masuk dalam poket. Kita boleh cerita lah. Nampak? So apa-apa kita aja. Jangan lupa belanja follow. Okay, ciao. Kereta kau dah lama, bila nak tukar lain. Kereta kau yang ada, bila nak datang trading. Konten aku kena buat muka selamba, sambil jual tu sambil buat lawak jenaka. View live TikTok seorang dua saja, sebab aku lelaki bukan gadis cantik menggoda. Sebulan berlalu booking tiada, konten aku korang pandang sebelah mata. Itulah nasib, hai jual kereta, komisen aku pun kau nak minta.